Ini design seat bahagian depan dia. Datang dengan seat half leather dengan Alcantara di bahagian tengah dan leather di bahagian tepi dengan special lining yang hanya untuk black tailor. Dengan door panel yang ada chrome, balut leather dan juga special lining finishing. Ini design untuk bahagian dashboard dia. Datang dengan multi-function steering dengan marble finishing dan balut leather. Dengan button auto cruise. Dan meter dia dengan maroon finishing dan juga mileage 30,400 sahaja. Untuk bahagian infotainment dia, bila masuk reverse, dah ada reverse kamera di bahagian belakang. Tapi kalau kau nak tukar kepada Android player pun, boleh. Dengan bahagian dashboard yang balut leather dengan chrome finishing. Bahagian aircon dengan lining finishing. Seat heater untuk bahagian depan. 2 cup holder. Dan juga storage di bahagian tengah original Toyota.